Weh, awak hampa tak minta apa ni perlindungan di negara-negara berdekatan macam negara India, macam negara Bangladesh. Ni ada di kalangan hampa yang duk mai negara Malaysia ni, nak minta apa suaka perlindungan pula. Lepas tu, nak orang kata nak sebahagian tanah pula. Kan? Sebabnya apa? Hampa nak jadi rakyat Malaysia. Hampa tu dah lah stateless. Nak kata Myanmar pun bukan. Kan? Lepas tu apa? Bila main negara orang duk buat perangai tak elok pula kan. Yakni orang kata sifat utama yang duk nampak kat hampa ni suka buang sampah merata. Kan? Lepas tu, ya memang hampa ni beragama Islam, tapi perangai macam tak Islam pun. Apa cerita? Kalau hampa nak negara ni, hampa nak apa nama? Hampa nak perdebatan, hampa nak negara. Hampa pergilah ke negara asal yang hampa diusir tu, yakni negara Myanmar. Kan? Apa cerita?